Cakap sihat. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Yang berhormat Datuk Seri Agong, yang berhormat Seri Politik, dan semua wartawan yang hadir. Saya nak sebut dalam sidang media ini yang pertama ialah Datuk Seri Agong telah menghantar surat kepada Bersatu berkenaan dengan langkah yang diambil oleh Adun Bersatu di Negeri Sembilan yang menarik SD yang diberi sokongan bersama kita untuk undi kepercayaan kepada kekayaan negeri. Jadi kita ada 3, dia ada 2. Campur dengan UMNO. UMNO ada 14. Cukup 19 lah. Dan tiba-tiba Bersatu tarik SD itu, dia batalkan. Saya anggap ini satu langkah yang melanggar setia kawan. Setia kawan antara kita lah. Alasan-alasan dia beri kita tak boleh terima lah. Sebab UMNO sendiri pun tak tarik. UMNO tak tarik. Tak tarik. Mengapa Bersatu tarik? Sebelum ini dia telah bertindak di Perlis. Iaitulah menyokong dia tak percaya terhadap Menteri Besar kita di Perlis. Dia sokong. Dan kita telah memencerahkan disiplin terhadap aduan kita yang bertindak itu. Yang Bersatu tak bertindak apa-apa. Dia tunjuk kawan dia dari Menteri Besar. Boleh. Kita masih itulah sabarlah kerana nak jaga perpaduan Perikatan Nasional ni. Bila berlaku Negeri Sembilan macam ni, kita akan kaji. Ni kita akan bincang dengan Perlis. Apa kita nak buat? Bila dia tak hormat Negeri Sembilan tu, apa lagi lah yang tu. Lepas tu yang ketiga pula ialah penjelasan SO di negeri Kedah. Timbalan speaker di Kelantan, tak? Speaker di Kedah, di Kelantan. Dia suruh pecat tukar orang. Kita lihat prestasi orang ni, bukan nak pecat beritahu prestasi orang ni. Prestasi dia laksanakan tugas dia dengan baik, dengan apa, tak perlu dipecat lah. Jadi tak ada dalam kita parti ni tindakan dia disiplin kerana nak pecat beritahu, mesti ada sebab dia, alasan dia. Lepas tu akhirnya ialah, saya nak sebut akhirlah, menyekat keahlian parti-parti Melayu Islam. Termasuklah parti bukan Islam sejak ekstrim untuk menjadi Perikatan Nasional. Dia tak setuju dengan keahlian baru dalam Perikatan Nasional ni. Sebab kita nak banyakkan lagi ahli nasional ni. Tiba-tiba dia tolak. Ini tidak menyenang dan tidak membuatkan kita lah. Hal-hal macam ini kita akan jadi satu persatu. Kaji persatu. Apakah langkah selanjutnya? Ya. Itu sajalah. Maksud kaji tu ada nak hubungan antara tu. Segala aspek. Pak kita pilihan raya dah dekat. Dan pilihan raya ni ada untung rugi dia, ada sokongan kita dan sebagainya. Kalau menjejahkan pergerakan pilihan raya, kita bertindaklah mengikut apa yang sepatutnya. Maksudnya kalau kita sepakat, mungkin PAS pun akan bergerak solo untuk pilihan raya? Ya? Mungkin PAS pun akan bergerak solo bila tak sibuk solo. PAS masih jadi pengurusi Perikatan Nasional. Cuma PAS menerima semua parti-parti yang Melayu, parti bukan Islam ekstrim menyertai. Ini dasar kita. Ya. Nanti kalau tengok dengan hubungan dengan Bersatu ni dah 2 kali macam kena game kan. Ya. Kita kecewa tak sebenarnya? Ya. Kecewa tak dengan? Kita sabar. Kita tak kecewa, kita sabar. Dan sabar ada batas. Itu nak beritahu nah. Sabar ada batas dia. Masih sekiranya kesepakatan yang dicapai, saya umumkan 16 nanti mungkin PAS, mungkin Perikatan Nasional bergerak tanpa Bersatu. Itu satu kemungkinan. Yang tak boleh saya jawab. Sebab tak berlaku lagi. Nanti berlaku dulu lah. Kemungkinan begini, kemungkinan begini. Itu politik ni banyak kemungkinan. Ada kemungkinannya Bersatu tidak boleh buat macam dulu lah. Sekarang saya sebutlah. Contohnya, dia lebih membanyakkan calon daripada jentulah parti. Dalam pilihan raya, pengalaman kita pilihan negeri, pilihan raya kecil dan sebagainya. Bila turun ke medan, dia tak ada bekerja, tak ada petugas. Dia ada calonnya. Petugasnya sikit sangat jumlahnya. Dia raya ahli dia berapa ribu, bila kita turun,
Ahli kita turun, tinggal ahli kita je. Dia tinggal betul. Itu yang berlakunya. Itu kita ambil kira semua lah. Jadi PAS tak akan tunduk rapat dekat Mahkamah Bersatu untuk kali ni. Tidak. Ya. Adakah kita dah hantar surat kepada Bersatu untuk sesi perbincangan? Kita hantar surat hak Negeri Sembilan. Itu saja. Yang lain itu akan dibincang. Tan Sri, jadi di pucuk pimpinan tertinggi tu PAS akan bersemuka dengan pemimpin Persatuan untuk bincang isu ni. Kita dah semuka dah. Dalam mesyuarat Perikatan Nasional ada muka dan Dengan banyak-banyak. Persatu saja. Ya, dengan Bersatu lah. Parti Bertalian tak ada respon. Ada satu tarikh tak Datuk Seri bila dia kata dah bincang dengan Bersatu ni untuk dia orang kalahkan dengan dia orang sendiri ataupun jawapan daripada Bersatu sendiri. Ya. Jawapan daripada Sehingga ini tak ada tarikh diletakkan. Cuma kita menugaskan di bawah Majlis Syura Ulama, menugaskan Jabatan Pilihan Raya, termasuklah penyelidikan PAS, untuk mengkaji satu persatu. Apa tindakan seperti yang negatif yang Persatu buat ni akan dikaji. Ya. Ya? Muhasabah. Ya. Tan Sri, sedangkan sekarang ada orang-orang kata PRU sudah dekat. Jadi sekarang baru ada timbul isu macam ni kan menjaga Saya rasa tidak menjah Perikatan Nasional. Kita boleh tanding ke atas Perikatan Nasional selagi PAS hadir dalam Perikatan Nasional. PAS dia pengurusi Perikatan Nasional. Dan pengurusi ada hak untuk beri simbol untuk bertanding pilihan raya. Pengurusi ini itu kurang kedudukan kita dalam Perikatan Nasional. Kita boleh lagi. PAS tak sejajar. Tak sejajar. Dan kita bersedia untuk pilihan raya bila-bila masa saja. Jadi, satu lagi mengenai parti baru di bawah PAS akan bekerjasama Bawah Hamzah Zainuddin. Itu akan dipertimbangkan. Tapi penubuhan parti baru itu tidak menjejaskan. Tidak menjelaskan. Tidak menjelaskan. Satu lagi mengenai pelantikan Datuk Seri Muhammad Samsudin sebagai Menteri PM. Mungkin tak saya tengok macam mana menjejaskan dengan negeri sebab dia jawatan yang Itu dipersetujui oleh Bersatu. Kita boleh fungsi Bersatu bersetuju. Ya. tapi dari segi persatuan negeri tidak menjejaskan. Tak menjelaskan. Ya. Tetapi kan mengenai guru Dawan mengatakan PAS akan bekerjasama dengan UMNO untuk pilihan raya di Johor Bahru itu macam mana? Itu tak timbul. Tak ada kerjasama dengan UMNO. Saya UMNO bergabung dengan DAP. Gabung dengan DAP dengan PS. Tak ada kerjasama. Kerana kita telah pengalaman dengan PS ni, dengan DAP selama 20 tahun betul-betul. Lama sangat, hampir 20 tahun. Tapi jika UMNO bekerjasama dengan AP, kita bekerjasama dengan Itu akan dilihat apakah perkara-perkara yang akan dibincangkan. Tak ada buat keputusan lagi. Jadi sekarang PAS dalam peringkat gaji semua. PAS betul atau masyarakat? Akan dilihat segala aspek. Akan dilihat prospek negatif dan positif daripada langkah-langkah yang dilakukan. Jadi Ya. akan ada keputusan setelah PRU ke? Ya, akan ada keputusan. Okey, mengenai tindakan PAS kepada YP Datuk Muhammad Sawawi yang tu macam mana setakat ini? Kita telah memberi peringatan kepada beliau. Dan saya telah menulis dalam artikel disiarkan oleh Harakah. Di sana ada perbezaan di antara penulisan sejarah dengan penulisan Quran dan hadis. Penulisan sejarah ni, dia bebas, cerita dongeng pun ada macam-macam. Mungkin dia terpengaruhkan penulisan sejarah. Penulisan tak boleh jadi dalil dalam Islam, tak boleh. Ya. Okey. Boleh ulas sikit tentang tindak tanduk DAP yang sekarang ni kita tengok macam mengancam perpaduan negara. Itu menunjukkan gambaran DAP yang sebenar. Perjuangan sekularisme Malaysia. Mengancam kedaulatan raja-raja dan mengancam ketuanan Melayu Islam di negara ini dengan tidak menghargai
orang Melayu beri hak pada jadi rakyat. Hak jadi rakyat kebangsaan beragama dah ada dalam perlembagaan. Itu dah cukup sebenarnya. MCA, MIC boleh terima. Mengapa DAP tak boleh terima? Dia nak batal benda ni sudah ekstrim. Ya.